tempat yang paling busy dekat gudang bos Ijan, mestilah dekat kemah sini, sebelah gudang nombor 2. Kalau korang tengok belakang saya ni, semua barang dah sold. Cuma hari ni ada beberapa pergerakan ke beberapa tempat lah. Macam korang tahu ni, ni kalau bahagian sini ni kita nak hantar Taman Sri Sulong Customer Angel. Dia nampak video bos Ijan ada clearance sofa 2,000 lebih ni. Di grab terus. So kita nak hantar ke Homestay Acik. Kalau yang ini pula trip-trip kita nak hantar ke Singapura. Ramai yang tanya dengan Angel, ada ke penghantaran ke Singapura? Mestilah ada sebab kita pun dah ada transport terluar yang boleh adjustkan penghantaran ke Singapura. Dan lagi acik-acik yang duduk Singapura. Terima kasih Acik. Dari jauh sanggup datang ke gudang bos Ijan. Tu sofanya yang 2,000 lebih. So ramai yang tanya, Bos Ijan ada buat lagi ke yang clearance sofa 2,000 lebih tu? Ada geng. Sentiasa tengok live Ijan, sentiasa tengok video bos Ijan yang terbaru. Sebab apa? InsyaAllah kita akan buat secara berperingkat. So ini dah sold kan? 2 set. Cobra sana pun 1899 tu pun dah sold. So untuk sofa ni nanti bos Ijan akan tengok apa lagi dia nak clearance. So acik-acik kita akan buat secara berperingkat sampailah tahun depan. So yang paling penting ni dah akhir bulan 11. Acik pun tahu kontena pun baru sampai. Area sini Cobra dalam kotak banyak dah sold. Tapi paling bestnya Acik dapat berapa untuk sofa? Sofa pula untuk Cobra yang baru sampai ni. Berapa Acik? Sold. Apa aku cakap?